Setiap langkah kecil yang diambil hari ini membawa kepada kejayaan besar pada hari esok. Di sinilah, di Sekolah Kebangsaan Seri Kepayang, kami tidak hanya mencipta pencapaian, kami membina impian dan masa depan. Di bawah bayu pagi bersaksikan gemersik dedaun rimbun, kami membentuk langkah generasi yang bakal mencorak dunia. Setiap jejak adalah harapan, setiap usaha adalah pengorbanan. Selamat datang ke dunia kami, dunia penuh inspirasi, dedikasi dan usaha tanpa henti. Inilah kisah kejayaan, The Glory of Kepayang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aina Syuhada dan rakan-rakan saya akan berkongsi segmen menarik pada hari ini. Sepanjang tahun ini, Sekolah Kebangsaan Seri Kepayang telah melaksanakan pelbagai aktiviti kurikulum yang menarik. Aktiviti-aktiviti sepanjang tahun ini berkisar tentang pengurusan akademik murid bagi melahirkan murid yang berkualiti. Ini bertepatan dengan visi sekolah iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik negara sejahtera. Antara program sekolah kami ialah program pembelajaran digital yang memanfaatkan teknologi untuk menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan. Antara program besar yang dijalankan ialah Perkampungan Ilmu, di mana program ini dijalankan selama 3 hari 2 malam bertempat di Sekolah SK Seri Kepayang. Program ini memberi peluang kepada murid-murid untuk mendalami ilmu akademik dengan cara yang menyeronokkan dan praktikal. Satu lagi program yang mencuri tumpuan ialah aktiviti Minggu Panitia, antaranya Minggu STEM dan Minggu Bahasa, di mana murid dapat menyertai pelbagai pertandingan menarik termasuk eksplorasi matematik dan juga pameran sains. Secara keseluruhan, aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun ini adalah untuk memastikan semua murid dapat menimba ilmu dengan pelbagai cara yang menyeronokkan. Sekian daripada saya. Sekarang, mari kita dengarkan Afiq Farhan untuk segmen Hal Ehwal Murid. Terima kasih Aina. Dalam unit Hal Ehwal Murid, kami menumpukan perhatian kepada pembangunan diri dan disiplin murid. Aktiviti dalam unit ini bertujuan untuk melahirkan insan cemerlang yang berdaya tahan, sejajar dengan kehendak falsafah pendidikan kebangsaan, berlandaskan prinsip rukun negara. Antara program menarik ialah program kepimpinan murid, di mana murid-murid diberikan peluang untuk memikul tanggungjawab di sekolah. Kami menekankan kepimpinan murid melalui aktiviti seperti pemilihan pengawas sekolah, pengawal pusat sumber dan ketua kelas. Proses ini memberi peluang kepada murid-murid untuk menunjukkan tanggungjawab dan kepimpinan mereka. Antara program terbesar dalam unit HEM ialah Polo Kusayang yang membawa maksud konten sifar lewat sifar, berjaya meningkatkan kadar kehadiran murid ke sekolah dengan menggunakan pendekatan yang lebih kreatif dan mesra. Selain itu, program sambutan hari kanak-kanak menjadi antara acara kegemaran murid, di mana pelbagai aktiviti menyeronokkan seperti permainan dan persembahan khas yang diadakan. Pada tahun ini, Hari Kanak-kanak adalah bertemakan retro, berbagai gaya pemakaian dan gelagat yang mencuit hati sepanjang Hari Kanak-kanak yang telah berlangsung. Secara keseluruhannya, aktiviti Hal Ehwal Murid yang telah dijalankan sepanjang tahun ini memberi fokus kepada kesejahteraan dan kebajikan murid. Itu sahaja daripada saya. Kini kita dengarkan Akil Syahmi untuk segmen kurikulum. Terima kasih Afiq. Tahun ini aktiviti kurikulum Sekolah Kebangsaan Seri Kepayang sememangnya penuh warna-warni. Di dalam unit ini,
Pelbagai perancangan telah diusahakan oleh guru-guru bagi melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Antara aktiviti yang dijalankan ialah kejohanan merentas desa yang disertai oleh murid dari 4, 5 dan 6 dengan penuh semangat kesukanan. Kita juga telah menjalankan kejohanan sukan tahunan di mana rumah-rumah sukan bersaing untuk merebut gelaran juara. Acara ini tidak hanya memupuk semangat bersaing tetapi juga memupuk perpaduan. Satu lagi saya akan tekankan di sini, antara acara yang menarik ialah sambutan Bulan Kebangsaan dengan pelbagai aktiviti patriotik seperti pertandingan deklamasi sajak dan persembahan kebudayaan. Sepanjang tahun ini, aktiviti kurikulum yang dilaksanakan berjaya meningkatkan kemahiran sosial dan bakat murid-murid kami. Kini mari kita dengarkan Ifa Amsyah tentang pendidikan khas. Sekian sahaja laporan dari saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih, Aki. Pendidikan khas Sekolah Kebangsaan Seri Kepayang terus komitmen memberi sokongan terbaik kepada murid pendidikan khas yang mana dapat menjadikan pendidikan berkualiti bagi memastikan murid PPKI cemerlang selaras dengan sistem pendidikan. Antara program yang dilaksanakan ialah rancangan pendidikan individu untuk membantu murid dengan sokongan guru dan ibu bapa. Program terapi air di Loster of Tambun memberi pengalaman luar biasa kepada murid dengan aktiviti yang membantu meningkatkan keyakinan diri murid. Kami juga mengadakan program jamuan akhir tahun di Tower Regency Hotel sebagai tanda penghargaan kepada murid-murid PPKI atas usaha mereka sepanjang tahun. Secara keseluruhan, aktiviti menarik yang dijalankan sepanjang tahun ini bertujuan untuk memastikan murid keperluan khas mendapat pengalaman belajar yang menyeronokkan dan bermakna. Sekian sahaja laporan dari kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini, kejayaan bukan sekadar impian, tetapi realiti yang dicapai dengan usaha dan tekad. Sepanjang tahun, Sekolah Kebangsaan Seri Kepayang terus melakar secara dengan pencapaian yang membanggakan. Murid-murid kami telah menonjolkan kecemerlangan dengan meraih anugerah dalam pelbagai pertandingan peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Kejayaan demi kejayaan ini adalah bukti usaha gigih mereka bersama guru-guru yang berdedikasi. Sekolah telah berjaya mendominasi kejohanan sukan, persembahan kebudayaan dan pertandingan koakademik. Setiap larian, setiap lontaran, setiap langkah tarian, semuanya membuktikan semangat juang yang tinggi. Kejayaan ini mencerminkan sokongan padu dari guru-guru dan ibu bapa. Guru-guru kami juga tidak kurang hebatnya. Dengan komitmen yang luar biasa, mereka telah memperoleh pelbagai kejayaan yang cemerlang yang membawa inovasi dan perubahan dalam pendidikan. Guru-guru juga telah membawa nama kepersadaan antarabangsa dan pelbagai anugerah-anugerah yang telah dicapai oleh guru-guru sekolah kami. Tanpa usaha mereka, kejayaan ini tidak mungkin digapai. Setiap pencapaian adalah langkah ke arah masa depan yang gemilang. Di Sekolah Kebangsaan Seri Kepayang, kami tidak hanya mencipta kejayaan, kami juga membentuk legasi. Inilah kami, Sekolah Kebangsaan Seri Kepayang, tempat impian bermula dan kejayaan tidak pernah berhenti. Bersama kita melakar kejayaan, menggapai impian dan membina masa depan yang cemerlang. Tamatlah kisah indah.
The Glory of Kepayang.